Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita nak tukar reverse camera. Reverse camera yang dipasang dekat Pro 2 Myvi Gen 3. Okay, ni dia punya reverse camera. Dia kata hari tu dia accident. Reverse camera dia pun mungkin dah putus kot wire dia tu. Jadi kita nak tukar yang lain. Kita pakai yang brand Bazooka punya. Tukar lah. Okey, untuk wiring kita test dulu. Kalau andai kata wiring asal ni okey lagi, tak ada masalah, kita just pakai wiring asal. Kalau kata wiring asal tu rosak, kita akan tukar satu set. Kita test dulu wiring yang lama ni. Untuk wiring lama ni kita nak test, kita cabut je dia punya soket ni kat bawah tu. Kita cabut daripada bawah tu. Okey, untuk wiring asal kita boleh nampak soket dia kat sini. Kat belakang bumper ni kita masuk bawah. Kita tengok kat sini. Dia ada kat sini merah dengan kuning. Kita cabut dua tu, kita sambung je yang kamera baru. Kita nak tengok dia berfungsi ke tidak. Kalau kata berfungsi, kita kekalkan lah wiring asal tu. Kita cuma cocok, kita tukar kamera belakang je. Ini saya dah cabut yang lama punya. Ni saya dah pasang yang baru punya, saya dah cocokkan. Ni kamera dia, kita test dulu. Okay, sekarang kita nak test yang kamera baru tu function ke tak. Kita on dulu. Kita on sampai untuk start tu. Okay, dah nyala. Kita masuk gear reverse. Okay, masuk gear reverse, nampak dia nyala. Masuk cuma setting dia kita kena ubah. Dia keluar tapi setting dia kita kena ubah. Kamera dia betul lah, kamera dia problem. Wiring kita boleh pakai macam ni. Jangan ingat wiring tak boleh pakai. Wiring kita boleh pakai. Kita cuma adjust dia punya ni je. Dia punya setting dekat sini. Okay, untuk adjust dia punya setting, macam ni sekarang kalau kita masuk reverse, dia keluar jadi macam tu kan. Jadi kita nak setting, kita masuk, buka player ni, kita masuk dekat setting, car setting. Lepas tu kita pergi dekat reverse. Okay, lepas tu kat dia punya HD selection ni, okay, kita ambil NTSC. Yang tu je dia boleh pakai. Okay, kita ambil ni NTSC, sebab dia yang lain ni dia tak boleh pakai. AHD apa, AHD memang kena, kita kena masuk kamera AHD betul lah baru boleh pakai. Macam ni kita try auto pula. Okey, kita dah tekan NTSC tu, lepas tu kita tekan auto pun boleh. Tak ada masalah. Janji kita kena tekan NTSC dulu baru kita tekan auto. Okey, dia keluar. Sekarang kita dah tahu memang kamera dia rosak dan kita dah try kamera lain. Kamera ni kita boleh tanggalkan lah. Kita pakai kamera yang tu. Okey, siap pasang kamera. Wire pun kita dah kemas. Sekarang ni kita nak setting kamera ni, nak bagi tegak. Sebab kamera tu kadang-kadang dia sengit. Jadi kita kena setting lah bagi tegak. Nak setting bagi tegak tu kita kena masuk reverse dulu. Nampak dia sengit ni, dia terkalih. Kita adjust lah kat belakang. Adjust tu kita tengok daripada sini lah, kita nampak. Kita adjust dia punya ni, dia punya lens depan ni, belakang ni. Kita adjust. Kita adjust, kita tengok depan tu. Nampak dia di depan tu dah tegak dah. Betul kan? Macam tu dah okey lah. Okey, dia dah nampak center, okey lah tu. Okey, tu je lah. Untuk kalau reverse camera yang rosak, jangan tukar wiring dulu. Kita tengok kamera dulu. Macam ni memang kamera dia rosak ni.
Kau tengok kamera dia ni, wire ni dah putus. Wire kat dalam ni, kau tengok wire kat dalam dia tu, nampak? Dia dah putus. Sebab owner cakap kereta pernah kena langgar belakang, jadi dia baru repair. Jadi dia kamera dia rosak, tak hidup. Tu je lah. Kita tukar kamera belakang saja. Yang wiring asal, yang wiring kamera ni yang kita beli ni kita boleh simpan buat spare. Okey, itu saja video kali ini. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.